Okey, hari ni kita ada trip pergi ke Kunming. Okey, Kunming, Yunnan Kunming Dali Lijiang. Hari ni ada 18 orang, 19 orang termasuk saya. Dari 2 sampai 8 November musim buruk. Okey. Kita akan pergi balik. Kek Farish tadi ikut saya. Juga belakang kau. Geng Osaka. Kat belakang sekali pun tak ada banyak geng dah. Akak Betty tu. Okey, yang nak follow boleh follow bulan 5 tahun depan. Saya dah open. Tapi yang tu 8 hari 6 malam. Extra kita pergi ke Shangri-La Plus. Naik flight. Mazrin. Gimana ni bang? Biasalah jalan-jalan. Jalan. Oh. Okey, ada Kak Salina ada. Pak Jaafar ada. Sekejap lagi flight kita orang. Pukul 9.40 Tuan 2. Alright, mari masuk. Okey, bakal bergeraklah kita orang ke Kunming. Hai, datang. Alright. 5C belakang tu. Ya. Right, let's go. Biasa ni 3 jam 50 minit. Kita duduk sini lah. Okay, kita panjang. Okey, alhamdulillah kami dah landing ke airport Kunming. Sejuk. Kita landing awal eh. 3 jam 3 jam lebih. Kita sejuk sangat. Di atas sikit beranoi je. Oh, pendek agak. Saya tadi kena dekat 1 jam pakai Philippine Airlines. Dalam siap jerit-jerit lagi tu. Hai, jom. Assalamualaikum. Lu. Hai, morning. Let's go. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Kunming. Okey. Ni kita tour guide kita Mr. Ibrahim. Okay, kali ni kita dapat Muslimnya Right. Sini Kak. Sini. Sini, saya kat sini. Laju je sana pergi ambil gambar dinosaur tu. Nanti kita ambil gambar ramai-ramai Okay, dah semua ada. Okay, you want to take the picture, group order? Okay, come. Take picture. Jom group foto kat sana, jom kita. Okay. Let's go. Later we're out. Nanti kita keluar kat pintu 1 ya. Jom kita group foto ramai-ramai. Alright. Okay, selamat datang. Golap kak. Welcome. Welcome to Bangladesh. Salah. Welcome to China. Salah country Okey, di belakang ni. Salah country. Tengok lain semua. Hai bang. Meh. Sejuk ke bang? Ini sini pun dah sejuk bang. Kalau dekat Lijiang lagi sejuk. Okey. Right. Malam ni kita akan pakai bas ni. Lepas tu kita akan pergi ke hotel untuk check in. Lepas tu baru kita besok baru kita pagi ni pukul 8 dah boleh kacau. Kita naik bullet train. 8:30. Okay, let's go. Alright. So Tadi is one of the Muslim hometown. Everybody, when you arrive the province, Yunnan, 90% is the mountain. Only 10% is the flat land. Yunnan is quite different with Malaysia. We have a population million, 48 million. How many Muslims lived here? Muslim community in Yunnan. Check in. Ni hotel hari tu. Mana ni bang? Kat mana ni? Ini dah tahu lah ni tempat ni. Kita kat hotel biasalah.
Besok kena pakai baju 38 tu. Itulah standby lah. Oh. Kita berada di Hotel Radisson Malam tidur, besok pagi saya bangun. Okey, tutup tingkap. Kita nak pergi ke train station. Ambil jaket tinggal kat atas. Macam dia tinggal? Okey, baik. Sejuknya. Lain macam. Daripada angin. Lampu 7. Baik, bas. Bas karo. Boleh ambil jaket dia. Okey, baik. Go. Jalan tak dia. Okey. Go. Kita sampai kat Kunming Station. Jadi kita terlambat sikit. Hujan. Sejuk. Sejuk. Masuk ke train kereta api. Kereta api pula dah menggigil cakap benda lalut dah. Sejuk ke tak? Menggigil. Pegang kamera pun tak betul lah. Sejuk gigil Aduh. Pegang kamera pun menggigil. Sam okey? Gigil nampak ni. Adik okey? Okey, kita beratur sekarang nak masuk lepas untuk train 2 jam setengah. Biasa ambil train pukul 9 lebih tu 10. Tapi kali ni dia ambil awal. So terkejap sikit lah. Kita tunggu train kita 8.49. Ada nombor. Dia beritahu lagi nombor. Di 8668. Semua dah kesejukan. Cool. Sejuk sangat. Okey, kita naik kereta api. Ni dalam 2 jam kita akan turun dekat Dali. Ikut semua kat belakang.
hujan.各位旅客，广铁优采提示您，请下车的旅客整理好行李物品，提前在车门触动后，下车时注意车门与站台之间的间隙，照顾好老人、小孩，以免发生意外。前方到站是祥云站。 Dear passengers, please take your belongings. Alhamdulillah kita sampai kat Dali. Alright, kita gambar kat sini. Hujan hari ni, memang hujan. Hari ni kita bermain dengan hujan. Oh. Hujan lah. Okey, kita nak naik bas. Bas parking sebelah sana je, nak ambil kau ini. Tu ah. Boleh nak bayar pula. Ha. Okey. Tu ada jual payung tu. Ha. Yeah. Ini kita orang kata hujanan. Masing-masing semua basah, lencun. Habis sedih dia mak. Basah kuyup mah. Aduh, tak tahulah. Akak lah ni. Akak bawa hujan lah ni. Okay. So we go to lunch. Makan dulu Hehe. Memang hari ni memang hujan. Memang dia bagi hujan kau-kaunya. In order to continue ruling this country, they advocate the majority people take the money, take the land from the Muslim. But the Muslim are rebelling, Muslim resistance. Later, 90% Muslim was killed by the army. Some of the Muslims they escaped to the north of Thailand. For instance, Chiang Mai, Chiang Rai, some city. Every time we have the masjid. How many masjid in China? We have a masjid over 40,000. Over 40,000. Average Chinese Muslim, 500%. We have one of a masjid. Because Muslims spread everywhere. Even if only 20%, 100%. Lunch dulu. Mudah biasa pakai chopstick Ni Okay. Dia style macam ni tau. Agaknya kot. Ibu makan. Alright, be here. Yes. Dekat Masjid Dali Ini hujan. Memang Dali hujan je. Kita ada temu ramah Okey bang, Assalamualaikum bang. Abang dari mana bang? Malaysia Oh, asal tak sini bang? Hujan Lencun lah. Okey bang Bang sini Zuhur dah masuk, tapi dia orang azan lambat sebab dia orang akan solat jemaah waktu semua tengah waktu rehat lah. Ni seorang baru dah masuk Zuhur, kita solat Zuhur lah. Maaf sebab tadi Zuhur dah masuk pukul sini pukul 2. Tadi pukul 1 lebih kat Masjid Dali Weshan.
Kehujanan. Ini memang hujan dan non-stop ni. Kita ada 2 aktiviti ni buat ini, tapi disebab hujan tak tahu lah macam mana nak adjust ni. Mungkin ada sinar mentari muncul di esok pagi. Tengok kereta. Alright, kita ke Weshan Old Town. Uish, hujan, tapi tetap diteruskan perjalanan. Lampu hijau, tukar lampu merah. Sebab sini memang tempat lautan ni semua open lah, open space. Itu dia. Kita dekat Weshan Old Town. Kehujanan kita hari ni. Dah minta esok okey lah. Ni apa ni, Poi Tokyo tu banyak hujan, pergi kawan kunci hujan. So orang pun tak ada. Tak, dia orang pun pelik ni. Apa hal orang datang kena hujan ni, tak tempat lain nak pergi lah. Okey, jap. Weshan Old Town. Kehujanan kita hari ni. Dah basah ni kasut. Luar benda basah. Ada hair dryer. Kena kering kan. Kalau tidak bawa sama. Baik buat 2 kasut. Okay, kita jalan-jalan apa sini. Pada depan tu kita pusing balik jauh. Apa tu? Sunan Sin. Jangan dah kata nothing. Ya Usha. Wah. Okay, hari ni kita tak dapat pergi ke Arohai Ecology Park. Kita orang tukar dulu pergi ke ni Santorini. Nampak? Kemudiannya ada indoor, ada lah. Juk tu ni. Mudah-mudahan besok jangan hujan lah. Tak larat dia sajuk Kita naik bagis. Meh ke depan. Okay. Kita naik bagis ni. Hai. Kita pergi ke atas. Mau pergi Santorini lah. Hujan, basah, lencun plus sejuk. Memang package tu. Memang package kat buy one free 4.有效推送于3490分钟。Kita dekat Healing Place, dekat ni orang panggil ni Santorini, ala-ala Santorini of Dali lah ni. Okey. Kita biasanya kita morning tea Ini evening tea.
An evening in Paris. Oi, dah habis dah. Okey, bolehlah pandang-pandang kat badan. Lepas tu kita ambil gambar semua kat sini Okey, bebas tapi hati-hati lah yang jatuh tau. Betul tak yang satu orang kat tu jatuh. Tergelincir je, bukan jatuh apa. Dan satu lagi jatuh hati. Tempat cantik. Kak, hati-hati kak. Jangan jatuh tau. Jatuh hati. Alright, makan. Right. Video. Dekat atas Dali pula. Betul lah. Santorini of Dali ni. View dia. Ya, kalau hujan tetap buat cantik. Belakang atas ni. Dia orang kat sana. Hi Sam. Okey, jom kita ke bawah pula. Boleh sampai pukul 6.30. Ada setengah jam lagi. Okey. Sini dia bertingkat-tingkat. Atas bawah. Ada bawah lagi. Jati hujan ni licin. Hari ni saja dah 3 kali orang kena celup. Akak ni 2 kali. Kiri kanan. Kiri kanan tak? Kaki yang sama. Kaki yang sama. Kaki tak berbendung. Abang Izan dah kena. Aduh. Itulah cakap alang basah biar kaki celup habis. Kan. Ke bawah. Kita dah kat bawah. Hari ni memang kurang sikit sebab hujan kan. Ni ambil gambar ni nanti warna-warni ni. Okey, bulan 5 tahun depan dia 2026. Ada 21 seat. So sekarang ni ada dalam 15 seat ambil. Tinggal lagi 6 seat lagi. Nak follow, boleh follow next trip. Tapi yang bulan 5 tu saya tambahkan 1 kali dengan Shangri-La. Okey, jadi pergi naik sikit lah. 4850. Masih harga sama aja, lebih kurang je kot. Kita turun bawah balik. Dah maghrib lah. Let's go. Jom. Bang, naik bang. Banyak kosong ni. Tak payah tunggu. Naik je mana ada. Main. Boleh. Masuk kak, mana kosong banyak ni? Okey, tunggu lah. Lepas ni kita akan pergi makan Kundang Beef sama dengan Malaysia, waktu Malaysia ni. Lepas tu kita check in hotel. Besok kita keluar lewat sikit lah. Wah, ini各种昆虫哎. Memang enaknya. Jom. Wah, cantik. Itu dia. Sedap juga. Ni. Ini makan cecah dengan sos sekejap ni. Nampak ni panjang ni kak. Rangup ni. Semut. Udang geragau. Buah-buahan sedap. Sedap dek. Pula. Okey, kalau sini restoran halal dia boleh punya shipping. Tak nampak pula. Jom makan malam. Sebelum masuk in hotel. Hati-hati licin. Dia berak ni. Tong ye. Toce. Coba Ni dua table ni 88 99. Macam tadi juga Tom yum ini hari ni kita makan apa? Tom yum. Mantap. Panas-panas tu. Okay, jemput makan semua. Alright.
Okey, kita check in bilik hari ni dekat. Cantik oh. Ada tempat lepak lah. Mantap bosku. Sejuk lah. Weh. Hari ni hari ke-3 kita orang dekat Dali, check out, makan. Tapi sini tak ada makanan halal maksudnya kita pilih makan sendiri lah. Maksudnya sayur, buah, lepas tu kopi, tea. Itu je lah. Roti-roti boleh lah. Kopi ada sebelah. Kuih-kuih ni boleh lah. Roti bakar, bubur. Okay lah kot. The lakeside ecology corridor. This ecology corridor, we can take the good picture for the morning walking. You walk around and tell you what time you come to the meeting place. So somebody, if you want to enjoy riding the bicycle, you can pay the extra money. Normally, the extra money, sometimes 10 yen, some of them 20 yen. And then they'll take the picture and back to the same place. Everybody have you good. Kita berada di mana ni? Kat mana? Erhai Ecological Park. Dah sebut Ustaz. Siapa nak pergi toilet dulu? Tu ah. Kan dalam tu tak ada toilet. Walking from here. Oh cantik. Lawa. Boleh. Kita dekat Erhai Lake. Wah, cantik semua. Macam bunga ni. Apa ujung-ujung. Lawa buat ni. Mana dia? Air tak ada ni lah bunga ni. Oh, mana dia kan? Wah, lebat tu. Wah kan? Uish. Santiknya. Kan? Wah. Okey, Erhai Lake kali ni dia tiap musim, tiap bulan dia tak sama lah bunga dia kan. Dia berlainan lah. Okey, kita dekat ala-ala Nami Island tapi berair. Group foto. Cepat group foto. Okay, sekarang kita dekat Dali Asian Town. Boleh beli ni. Air jernih abang. Kat dalam mandi bang. Kali masuk no entry. 1 2 3. Okey. Tengok dia orang apa benda tu. Shopping. Dali Asian Town. Sejuk. 7 pula kat bawah ni. Sini beli fresh magnet dapat 7.5 yuan. Oi. Beli air apa ni? Air apa? Delima dengan orange. Dengan orange. Sedap. Berapa tu? 5 yuan. Okey lah. Teng. Tak apa. Dah agak ngaping. Sini apa ada? Ni apa ada? Dia borong semua. Semua sungai ni mengalir. Kelongkang air bersih ni. Gunung-gunung.
Tu ah. Worry bear. Kat Vietnam dia pergi kan, ada banyak bear dia. The house. Then after we eat lunch, we go to the masjid, pray at the masjid. Okay, later directly go to the masjid. This masjid, this area, they have a madrasa. You also can visit. 哦，刚刚这个左手边这个课可以不下课。刚才那个第一个靠那个一个那自然与烧烤那边。 刚刚你的车子可以下来，就挑个头停下来。停下来我这边有那边。啊，你比他停住嘎，主要是。啊，我就摆。好的，往下手一行。我就摆这边啊。往下手呢，我叫这个。Okey, kita dah pergi makan tengah hari. Di sini banyak ni. Rumah halal. Halal. Yang jabatan Shenzhen Sipin ni. Jom. Masuk dalam. Depan tu je. Wah, ada kek kan, kek halal. Tu kek tu. Wah. Kecil dapat dia. Assalamualaikum. Kau jadi tak? Ketiau. Wah. Ni bomo sudah mai. Saka keluar. Saka keluar cepat Rafiq. Come. Okay, have one. Yeah, no problem. Yeah, wear the shoes. Yeah, different Japanese house. Yeah, because the channel. Okay, wear the shoes. No problem. Have a look. To say that Dali Muslim in the house. Dali Muslim House. Grup foto. Wah. Boleh. Jajan sedap. Beli. Wah. Selamat datang ke rumah bekas mak mertua saya. Buat lawatan ke rumah Islam Muslim dekat Dahlia. Wah, ni sedap ni. Anak saya kirim ni. Tapi ni campur-campur, dia suka yang ni. Boleh. Yang cheese ni sedap. Itu bawa balik rumah 3-4 hari dah habis dah. Dia bangtai. Saya nak makan tengok dah hilang. Tapi jangan letak dalam test. Nanti ni dekat 3 mengah. Wah. Nanti lah. Orhai like. Dia tokek. Dia bos. Terbang. Okay, kita kat atas bumbung ni nampak tu. Itu ada tasik Orhai Lake tadi. Bye tau. Yeah, nice. Malaysia, you are so clean. So you use slipper. China, we don't use. So you, after ablution, you until the pre-hole, you can wear the shoes. Assalamualaikum. Boleh. Yeah, masjid pre-hole over there. 尽量叫他拍照，不要发进去。我跟他说吧。Here, ladies, ablution over there. Ladies can pray here. Hari ni kita solat dekat masjid, kedai makan dekat Muslim, kampung Muslim. Ada madrasah tadi.
Nak kena naik ke atas tu. Ini tour guide kita orang. Tadi dapat tour guide Islam Muslim Mr. Ibrahim. Cantik besar. Rooftop yang tadi tu, dalam ni ada library. Ni imam dia. Boleh rasuk je. Can just Islamic student, but not really. check the library, check the material, the Quran, something. Oh, sini dia semak semua. The history. Bagus, bagus. Saya tak suruh buka kasut je. Di dalam ni. Itulah bagus ni kalau tour guide kita Muslim ni. Bawa ke tempat-tempat janja. Ni imam ni, imam muda. Macam tak sangka lah kita sampai puncak ni. Cantik sekejap Ada apa bawah ni? Mana? Kubur. Oh itulah. Jom saya gambar. What please? Oh. This one of the scholar of this village is the scholar he carved holy scripture and the marble. Marble now is finished. 35 tom. Many Chinese masjid want to collecting, want to buy these works. But if we carry to the outside, some of them there is a possible confiscating. Because of the government, some of times the religion become sensitive. Wow. If you carry this one to the outside, some masjid want to put on the wall. Tu dari atas ni. Dia cakap tak boleh ambil. Ambil je lah. No picture but not video. Pergi dekat Muslim community, ada satu masjid dekat belakang tempat kita makan tadi tu. Asal mungkin kali ni kita dapat Muslim punya tour guide. Dia bawa kita orang tempat mana. 4 kali saya pergi kat sini. Dia tak bawa tempat ni, mungkin tempat ni untuk orang bukan Muslim susah sikit buat. Dia bawa lah atas semua, tengok tempat tu madrasah cantik jugalah. Alhamdulillah. Okey lah, walaupun kena hujan. Tapi dapat yang ni okey lah. Sampai kita akan sampai berapa dah? 4. Kita akan sampai Lijiang mungkin malam kot. Terus pagi nak kena bangun untuk pergi ke Jet Dragosong Mountain.
Dah kita dah sampai Lijiang ni makan malam. Kedai ni, kedai sedap ni. Semua kedai sedap lah. Makan ya. Ikan, udang. Atas gunung ada udang air tawar kot. Alright, jemput makan semua. Kita makan dulu. Apa yang ada? Kita berhenti sekejap kat sini untuk beli tangki oksigen 40 yuan. Dan sewa baju sejuk 50 yuan. Kat sini pun ada herbal, nampak ni. Ni tangki oksigen dia. Ni. Okey. Cuba kita makan herbal rak. Ni pun herbal rak. Herbal rak. Alright. Mr. Andy. Mr. Andy dia tengah pakai luar saja. Okay. And then you can see here on the top, and it's a small cap, and this is a dust cap. Not really useful. Not really useful. Just to keep away from the dust. So here you can put it beside. And then now you see a mask. Just like this. Hold a second, and then exhale slowly. Okay, exhale slowly. So press this again. Inhale slowly, hold a second, and then exhale slowly, and then really get oxygen into your lungs. Yeah, so this is the correct way to use. Okay, and so now you can use it. Yeah, you can use it from now, and then continuously, and constantly. People are killed by the high altitude. It is true. Every year there are some accidents. I don't want it to happen to any of us, and so just do it. Just do this. The oxygen, and then the medicine, the warm jacket, and then we gave already you the lunch box. Yeah, the lunch box, and then for that, and then we'll just do it on the way, and also you will just need to carry it because we do it during the trip. And before that, we don't come back to this bus. Okay, and also it is like a small hot pot. The lunch box, but they got another one, so they it took very much time to find it. Okay, and the other one, because it's on the high altitude, so when we move around, please move slowly. We'll not urge you, we'll not hush you to do fast. Just do slowly, because it's on the high altitude, and you need to be more careful. And also later, I think when you see snow, maybe you feel very exciting. You like to tell people to jump or to run, and don't do that. Okay, because if you jump, if you run, and you also get more affection by the high altitude. And also stay calm and do slowly. And also most important. Okay, now kita nak pergi ke stesen bas untuk naik cable car pergi ke Yulong Mountain lah. Mountain. Welcome, selamat datang. Jalan terus ya. Siapa tiada? Selamat datang. Semua okey oksigen semua ada Okey. Jadi berhenti tengah jalan je, kenapa? Welcome. Kita akan jalan kaki ke stesen bas Changi. Di pagi ni macam suhu 2 ni. Mungkin 2 kot. Kat atas mungkin negatif. Negatif.
Berasap ni. Kesejukan ni. Okey. Ni kali kena buat macam ni orang. Oren. Belajar asap sikit. Belajar asap sikit. Oi. No vape here ah. Kak bang. Kita akan beratur kat sini untuk naik bas. Hari ni tak berapa ramai sangat alhamdulillah. Hari tu sampai tu keluar kita beratur. Yang bulan 5 tu ialah lagi lah kain bekal tu apa? Dia stop sekejap kan. Penuh sampai luar. Hai. Sekarang kita berada di ketinggian 3,100 meter. Okey, rasa nafas sesak tu, pening-pening tu, sila gunakan tong oksigen anda sekarang. Okey. Ya. Bang, nanti turun dekat Pudu Pudu. Ada ke session tu? Okay, sekarang kita akan naik bas ke Jet Dragon Snow Mountain lah, dekat cable car tu. Panggil orang ni ke depan tak? Kita naik bas. Yeah. Right. Dia akan duduk. Sorry. Sampai dekat kereta cable car ni. Kereta cable car. Yulong Snow Mountain Roadway. Kabus. Dari 3356 ke 4506. Okey, hampir kat 1200 meter lah ketinggiannya. Zoom sikit. Tu dia. Right. Ya, Yulong Snow Mountain Roadway. Ataupun lebih kenali sebagai Jet Dragon Snow Mountain. Kalau kita naik cable car. Ni kita main bola. Cable car sana, satu cable car 8 orang Puzzle, main ular, poning kepala dah. Saja je. Kita naik cable car. Cable car tu boleh muat 8 orang. Okay. Okey. Dah ambil gambar dah. Aduh. Faster. Cepat. Okay. Alright. Akbar. Ini atas. Kenan tak nampak apa kat luar. So kita tak payah rakam lah. Jimat kodak. Ambil sikit je. Ambil dalam ni je lah. Yeay. Sejuk ke? Ni sejuk. Kan? Gigil je. Kan? No. Oh, 像气子。
Siapa punya tu? Yang tu bawah lah. Siapa punya? Ha? Sejuk tu. Okey, kita dekat atas hujan. Snow banyak. Jom. Snow. Banyak snow. Memang tengah kesejukan dengan hujan hari ni. Okey kak, macam mana kak? Apa pendapat akak? Oh, fantastik, bombastik. Bombastik dan plastik kan? Akak ada orang? Ha? Bisa loba-loba. Bisa loba-loba. Okey dik, macam dua komen ada lagi mana orang kita? Apa Zain? Zain? Macam Zain? Kepas tangan dah beku pakai handphone tadi. Ha? Okey, boleh tak? Naik beratus dekat 1 jam, naik atas 15 minit je. Macam tak ada je. Kan, dia dah bertest. Kan? Ni baring ni. Baring. Aduh, jap. Gelap muka jap aduh. Kesejukan, hujan, beku. Alah. Okay, hari ni alhamdulillah saya senaga sikit lah. Sebab kenapa saya pun pakai oksigen kejap-kejap je. Kita ada oksigen kan. So far okey lah ngam. Hujan lebat. Nampak tak? Mengelilingi hidupku. Okay. Alright. Dek okey dek. Kehujanan ni. Ni beku ni. Beku sangat. Okey dah mulut pun dah beku dah. Tengah main masak-masak. Hari ni kat atas ni kita makan ni lapau ni. Alright. Itu siapa tadi buka beras dengan tu letak dalam tu? Kan letak begitulah. Hai kak, masak ke? Cukup kan airnya? Dah. Tambah sikit lagi. Lembut sikit. Dah, okey ngam. Okey, agak tutup. Tutuplah kan? Okey. Bagi dia panas. Ni pun hampir masak. Nampak tu. Okey bye, kita makan ni bye. Okey, jadi view cantik. Oi. Makan nampak? Sedap kan? Boleh lah kan? Hai kak, sedap tak? Oi, macam mana selera dia kan? Masak sendiri. Akak tak masak? Tombang makan? Boleh juga. Apa tu? Oh cantik. Tipu je gambar. Abang, okey. Oh, sedap ni. Sekejap Kena sejuk-sejuk macam ni kan. Abang okey bang? Oi, baik bang simple bang. Okey. Alright, kita makan. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngam. 1, 2, 3. Okey, ngam. Kita tengok hasil dia. Dan. Wah, lawe. Ni dia. Masakan panas dari atas gunung. Ini senang dapat ni. Nasi dengan ayam. Ni tak, ni daging masak. Apa tu saya tak tahu, masak merah kot. Dengan ayam semalam. Mantap. Sekarang kita akan pergi ke Blue Moon Lake. Hujan pun hujan, tetap diteruskan perjalanan kita.
Ya betul tak? Lepas tu kita tukar naik apa bagis. Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Okay. Kita dekat Blue Moon Lake. Kali ni kita tak naik bagis sebab nampak hujan. Dia renyai, kita naik bas je tu sampai sini. Tunggu yang lain Grup. Tunggu yang lain. Tunggu tepi dulu Agak tunggu tepi dulu. Tunggu tepi dulu. Turun bawah, bagi kita setengah jam kat bawah ni. Sorry. Ayah bang, tak hujan pun. Bang, tak hujan pun. Ha? Show dia open. Ada tengok Heavy Story ni kan open je, open place. Tapi kita dah lewat lah. Taklah, dia 1 jam lebih. Jadi kita tengok dari start pertengahan lah. Sebab yang mula-mula tu dia banyak borak-borak je. Masak lah naik ni. Hoi. Boleh ambil gambar sini. Kita dekat Blue Moon Valley. Tu tasik yang bertingkat-tingkat tu. Bertingkat. Siapa nak turun lagi boleh turun lagi. Tu dia. Boleh. Asalkan pukul 2.30 kita sampai ke atas. Ya? Okay, wait. Wait a minute. Okay. Just a bit. Okay. Wah. Abah air terjun dekat sini. Wah. Adik. Kita dah terlewat untuk melihat persembahan Lijiang Show disebabkan oleh akak ni. Yo, tak apalah. Dapat tengok separuh pun jadilah kan. Lagipun kita tak faham apa dia cakap. Di belakang dia. Alhamdulillah lah, janji akan dapat tengok kan.
Oh, berarti belajar gambar tau? Aduh. Semua ketat dia. Thank you. Okay. Thank you. Oh. Hi. Yeah. Saya lah. Okay, tengah tengok Lijiang Inspiration Show. Okay, ini dah macam dah separuh lah persembahan ni. Sebelum kita tamatkan kita punya itinerary hari ni lah, untuk balik pulang ke hotel, solat. Lepas tu malam ni ada satu lagi itinerary untuk kita pergi ke Lijiang Old Town. Okay, yang nak follow boleh follow bulan 5, ada tinggal lagi 5 ke 6 seat je. Kalau nak follow lain cari, ada anda jom jalan-jalan travel tour, ada open, Malaysia tour leader pun semua best-best. Boleh follow next week, nanti saya update kalau yang nak follow. Belas 11 pun ada kot, 12 pun ada kot. Zoom sikit wow. Kalau tak hujan belakang ni view dia ni dengan Snow Mountain lah, Yulong Mountain tadi kita panjat dia kan, ada view dia belakang ni. Kita dah habis persembahan. Apa tadi Kak persembahan dia? Ha? Tak, persembahan dia Lijiang Inspiration Show. Betul tak? Saya pun pakai cakap tu. Padahal dah 3-4 kali datang terlupa nama dia. Ya, kita nak pulang ke sarang. Balik ke hotel. Solat, lepas tu batut 1 jam kita akan keluar balik untuk makan malam dan pergi ke tengok pada bergantung pada diorang. Pada apa ni? Ayo dah Old Town. Lijiang Old Town tak pergi rugi. Okey. Atau nak kirim, ada orang kirim apa? Put a tea. Sana? Baju tu ada banyak dia besar kat tempat tu. Sekejap kita tengok mana orang kita. Sana terus jangan ikut dia orang, terus. Malam ni kita makan dekat sini. Dinner time. One spicy, the other is original. Dia tom yum, kita makan tom yum. Celok-celok tom yum.
Oi. Yeah. Pergi Lijiang. Asian Town lah, Lijiang Old Town. Yang kaki berdepan tu. Ramai orang. Kita berada di Lijiang Old Town. Lijiang Asian City. Lijiang Old Town. Okey. Buka what time apa? Old Town what time? Memang malam ke atau siang ni? Nah? Siang pun ada. Ada tapi siang dia macam tak meriah lah. Dia cantik malam. Luar. Hai bang. Dilau kan? Batuk Kabar Hai kak. Nanti jalan dengan sejuk kan. Capai tu. Tak lembu kering. Tanta tak lembu kering ambil beberapa makan rumput dia kan. Dia percaya pun. Dia bela kat datatih kan. Tak kalau datihnya kan. Kat tebun ni dia makan-makan dia berak dia keringkan. Abang lah ni. Dia ni ada punca dia abang ni. Abang Izan punca dia. 5 years old. Kau nak cepat ni. Banyak memang diri. Itulah. Yes. Okey. Lidahku kelu, bibirku mereka sebab tak pakai lip balm. Kita tetap mencinta. Mak lagu tu. Lagu Daffy. Kak, lagu Daffy kan? Lagu Daffy. Lawan ni ambil gambar ni. Abang kakak jom ambil gambar sekejap. Bang kakak. Sini ambil gambar sekejap. Okey dah. Balik. Ini kalau dekat sini nak biarkan masa 3-4 jam 5 jam tak cukup pun. Dah, kita nak balik hotel. Besok nak pulang ke Kuming. Tapi sebelum tu kita ada lawatan ke Masjid Dragon Black. Apa dia? Blackpool. Mudah-mudahan besok hujan lah. Lepas tu naik train ke Kuming. Dia dalam 4 jam. 4 jam. Right, nak boleh follow next trip untuk bulan 5 2026. Dah hampir penuh. Alhamdulillah semua.
Bungkus apa tu? Wah, oh. Alright. Okey, hari ni alhamdulillah cuaca clear tapi jangan nak pandai nak suruh naik, kita banyak lagi aktiviti. Atas tu. Awak kan. Tu. Mau pulang. Macam biasa. Saya ada geng bertajak apa Oh bang. Saya ada geng kan. Kan. Video clear. Nampak tak? Hati-hati lintas. Jom. Become better to better. Alhamdulillah. Later we can take the good picture. In the park. The park name is Black Dragon Pond. Black Dragon Pond. What this means, Black Dragon Pond? Because at Asia, hundreds of years ago, the local people saw one of the black dragon jumping out of the water of the park. So they feel this is a very lucky things. They give the name Black Dragon Pond. So everybody we give. Okay, kita berada di gate. Apa? Apa nama ni tempat ya? Blackpool Black Dragon Pool kan? Okey, wah. Nampak ada yang separuh ikut tema? Betul. Boleh. Jadi pakai. Ini pakaian tradisional daripada Nigeria. Betul kan? Ini daripada mana tradisional? Rusia. Ini? Malaysia. Ini pakai tradisional dari mana? Ini daripada Bangladesh. Nyonya Cina pun ada. Ni Cheongsam. Lagi ni? Dia apa benda ni? Lijang. Ni view cantik. View point dia. Dekat Black Dragon Pool. Sekarang ni abang Gunung tengah belanja. Abang meresahkan hati masing-masing yang semalam tak dapat pergi kan. Tak ada apa-apa lah. Rasa Allah lah. Cuaca ni semua kita tak boleh jangka. So kita tak boleh nak bantu apa. Bertabahlah. Alright. Lepas ni kita akan pergi makan tengah hari. Awal kita lunch awal. Ya betul tak? Betul kan kita train pukul 1 ni. Okay. Bye. Usah dikenang benda yang lepas kan? Terutama yang toilet. Autumn. Jom next trip. Bulan 5 saya dah open. Bye. Okay, kita lunch. Okay. Salam tu. Duduk dalam makan. Hai. Belintai tak? Boleh squadding tak? Okay. Bye. Makan. Group foto. Okay, kita dekat stesen Lijiang. Mau pulang ke Yunnan tak ke Kuming. Kita 4 jam Alright. Sini. Ini ramai. Langit cantik, belanja betul. Dia macam halau kita balik je. Cuaca ni. Masuk train station. Okay, sebelum tu macam biasa pemeriksaan mengenai pasport. Lepas tu check dekat situ. Dan kita punya train pukul 1. Masa 50 minit lagi. Tak ada kelang kabut macam tu hari. Walaupun stesen Lijiang ni
Dia dekat je. Ni aja. Lembas terus ni ah. Kalau dekat Kuming, Dali, Lencon. Ada pemeriksaan pasport dengan beg. Kita akan naik ke atas ni. Ya, kita akan sampai perjalanan lebih kurang dalam 4 jam lah. 4 jam sampai ke Kuming. Okey. Taman train pergi balik ni semua kita tahu dengan pergi tau. Okey, jumpa next week. Let's go. Bye bye. Okay. Gerabak 1. Depan sekali. Ya, ini gerabak 8. Satu ujung sana. Jom. Lari. Apa tak ramai? Ujung sana, Pak O. Kita dalam train. Lebih kurang 3 jam 5 ke Kuming Nampak tu. Jadi kita balik datang je belanja kau. Tu dia GSM. Clear kan? Clear betul. Cuma ada awan kat atas lah kan? Alright, kita follow next trip. Bulan 5 sampai penuh. Nanti saya buka satu tali lain Okay. Nampak tak? Oh, sisi ke tepi. Oh ni, train code. C377. Okey, alhamdulillah kita sampai dekat mana kak? Kuming. Sekarang kita nak tarik beg jauh. Ni jauh perjalanan tu. Okay, ready. CR, China Railway. Bukan Cristiano Ronaldo Tu bawah. Semua dengar cakap bawa satu beg saja. Tak ada yang bawa 2 beg, 3 beg kan. Kau nak beli menghalam ni kenapa? Atas. Pak train Kuming ni biasa je tukar masa naik train ke apa ni, dia tak ada je penjemput daripada depan dia. Bas semua ada. Kita kena naik sini pergi Sebahana, turun Sebahana baru boleh naik bas. Okey. Ni orang ke belakang. Tanah, naik atas tanah. Biasa masuk balik bawah tanah, lepas tu naik lagi atas tanah. Kita nak pergi ke bas atau bas dia. Bas dia. Sampai sudah. Kita makan dulu lah. Ngopi. From hotel to the left side, just walking 200 meters to the left side. There is one of the oldest masjid, 800 years before. Traditional Chinese architecture, the Shunchai Masjid. That place, we have one corner leaving for the Muslim community. So every shop is a halal. But Kuming, 40 years before, all. Okay, hari ni kita stay hotel yang sama, Welong Hotel. Kali nak pergi Kuming, stay hotel yang sama, Welong Hotel je. Sebab dekat dengan ni lah. Hotel kita tu je, dekat je. Kan, letak jalan je hotel kan? Betul tak?
Jom. Lining. Brake lining. Eco. Mahal ni. Ni kasut ni. Kak Amir pernah bagi hadiah kasut ni kat kau. Saya Muhammad kan, mahal tu. Hokah. G-Shock. Balik singgah. Ni tengok jap. Calvin Klein. Victoria's Secret. Wow, group foto. Ni jalan kaki, kita kena makan. Kat sini ada 2-3 masjid kawasan sana ni. Wah. Baik ah. Adidas pada bang. Wah ya. Yes. Nike store. Dia makan tu. Makan dekat bandar Tiba-tiba boleh lapar kalau makan lagi. Naik tangga 3 tingkat je pun. Kak, belum lagi 16 tingkat nanti kan. Ibrahim. One spoon. Okay. Right, makan semua. Tingkat 3 naik atas ni. Hongap sampai tak tingkat 4. Okay, ni view kat hotel ni. Hotel pula kat kedai makan ni. Memang dekat mall memang best. Memang best. Ni semua halal. Peti. Ego mahal. Kita jalan-jalan dekat hotel. Ini bukan. Ini pasal malam. Roti paratah apa? Yang ni halal logo halal. Semua. Banyak sana pun sama. Okey. Bawa motor main handset. Mata kat bawah. Ya. Itu semua hijau saja, halal. Ronda-ronda kat sini semua. Bak, Uniqlo pada. Yeah. Hai kak. Gimana tu? Town. Okey, jom. Depan dia. Okey. Warrior. Old Town depan kita ni adalah Lijiang Old Town. Wow. Dua anjing. Hei, kucing. Gigil ni. Oyen. Ush, anjingnya. Naik ke?
Wow. Mana? Ya. Tu lawa-lawa. Lawa-lawa bakar. Oi. The last day. Ini restoran dia tak ada makanan halal kalau untuk sarapan. So kita makan benda kita nak makan lah. Sebenarnya jelah. Saya buat Maggi. Kejagung kan. Brief walk je lah kawasan-kawasan hotel. Kita akan jalan kaki daripada hotel kita tu sampai ke sana. Hari ni memang itinerary kita ubah sikit. Nanti pukul 12 makan tengah hari kita akan pergi hotel, bawa keluar barang dan baru kita akan pergi ke Stone Forest. So pada pagi ni aktiviti ni kita banyak berjalan santai-santai sampai pergi melawat ke pusat Islamik kat Kuming ni. Oh, Kon ni Kona ni kali ni memang untunglah dapat tour guide Muslim ni. Oh, dia semua kedai halal. Oh, halal. Ni dia Sunshine Street Kuming. Dia dekat je dengan hotel. Kan, jalan kaki je. But you know, another side, 40 years before, war belonged to Muslim. Later, they drive them to the outside. And this one and that one, they resisted at the last, so they get the victory. They take the Kaki yang hotel pun jauh pun. apartment. Semua halal pak. Ni nanti kan dia akan solat Jumaat kat sini. No photo of video kat dalam This one, they prepare the blanket. And the Jumat here, everybody come here. This one is most people come here. Jom group foto. 6 masjid. Yeah. Today, now somebody, they invited the Imam come to here to reading Holy Quran, maybe for the dead people, free for the dead people. So somebody, they say they're waiting over there. Oh, I guess maybe some of times. Makanan-makanan halal lah yang ada kat sini. Halal ni. Yes, 3 flavors. 35 one box. 3 box 100. Semua dekat sebelah Masjid Sinchuan ni semua makanan halal. Kau boleh tengok ni. Boleh bawa kat sini. Tour guide tu tak nak bawa tak apa, boleh bawa kat sini. Dekat je. Wow. Masing-masing tu. Assalamualaikum bang. Makan mana bang? Kuming Masih banyak makanan. Kejap sikit. Banyak makanan halal ni kan? Ni water sosok makanan. Oh, ini tepek muka pengsan ni. Ya, halal food. Assalamualaikum. Dari mana bang? Malaysia. Malaysia ni makanan halal banyak sini kan? Ya, makanan. Oh, okey baby. Boleh. Masih. Kak, Assalamualaikum kak. Dari Malaysia. Okey kak Meli apa tu? Assalamualaikum. Jalan kaki daripada masjid tu dekat sini, kawasan ni, street ni. Wui Road nama dia. Dia baik tak makan anak dia. Nanti mak dia je pasalnya. Jom. Nice buat itinerary macam ni lagi elok lah. Masalah ni takut tour guide diorang lah. Saya dapat tour guide Muslim ni, alhamdulillah. Susah sikit nak request.
Durian. Okey. Kita bagi ambil gambar. Ha? Tak, dekat situ, dekat kedai makan, kedai apa ni? Inilah kita semua shopping. Oh, kemain lagi Oh, beli juga. Dah sengit-sengit ni. Kita makan dulu ya. Jom. Apa beli banyak atau ke? Baju ni 99 yuan. Boleh lah pakai Osaka. 99. 99 yuan. Makan kat sini. Dengan mati kehausan. Dia bagi free tu hari Jumaat. Okey, makan tengah. Dia makan besar betul lah. Besar mana bang? Dia bangkuk ni. Cuba letak tangan tu bang. Campurkan dalam tu. Nanti dia ada sup dengan mi dia. Okey. Siapa cakap banyak makan? Hari ni kita makan ni je. Okay, hari ni last lunch. Lepas tu malam kita ada dinner. Itu kita akan pergi ke airport. Kejap lagi lepas ni ada hotel sampai nak solat Jumaat, boleh solat Jumaat. Dan check out kita akan pergi ke Naigu Stone Forest. Okay, sekarang kita akan jalan kaki pergi ke Stone Forest kita berada di Naigu Stone Forest. Cuaca yang panas. Wow. Depan tu ada pokok. Pokok merah. Terang cuaca ni. Naigu Stone Forest. Kita kat sini. Hari tu tahun lepas bulan 10. Di seluruh rumah penuh bunga ni. Ini bunga togel. Tapi yang pentingnya cantik. Kawan. Bebek, ada ulau. Kalau bunga cantik.
Ini tahun lepas ni bukan? Ni. Sampai tahun bulan 10 tu. Yalah, ini pun dah masuk musim ni dah. Sini ada salji? Sini tak ada. Sejuk sajalah. Yang hiking kental ni akan memanjat ke puncak Stone Forest. Kita tengok daripada 18 orang ni berapa orang yang akan sampai ke puncak. Sampai. Kita semua sampai loh. Kan? Berapa orang? Kita tengok. Berapa orang yang akan sampai ke puncak? Kita tengok kan. Kan? Terbarai.com. We cannot walk too much because later we should go to the strawberry field and pick up the fruit. Yes. We go the best position, take the picture. Oi, jalan. Makan seorang Kebun apa ni? Tak tahulah. Kebun teh kot. Kebun teh kot. Standby. Nanti video ni semua masuk YouTube macam biasa. Boleh diakses ke rumah anda terus. Nanti jangan lupa share dekat dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Aduh. Mr. Ibrahim dia tak bawa kita panjat sampai atas sebab mungkin masing-masing semua dah pancit. So dia bawa sampai ke bawah ni je. Tapi cantik jugalah view dia ini, boleh lah. Kan? Agak santai sikit lah perjalanan dia. Tu dia lah bawah bunga-bunga ni sebenarnya. Jom kita panjat ni. Kita ada apa ada program lah. Kita bagi petik strawberry. Yang ni kita bayar berapa lah? 250 yuan. Lebih kurang tu kot. Dia boleh baik. Dia bagi makan. Boleh petik makan unlimited strawberry tu. Dan kalau bawa bekas ni dia bagi sikit, setengah kilo free. Masalahnya saya tak nampak strawberry. Ada nampak strawberry tu banyak. Wah. Banyak. Wow. Cantik lah. Cantik. 对对对，红的就可以了。 Ambil merah bang. Merah ni? Boleh. Ya banyak ah. Ada buru-buru binaan yang diimport daripada Malaysia yang digunakan untuk memetik buah strawberry. Nampak ni. Ni soal ni import ni mahal ni. Kan ni legend ni. Terbaik. Kan jap. Okey. Dan ni luar pada paket abang bersama dah. Dah penuh dah tu. Tak nampak bang dia lighting kat saya. Jap. Tengok ni. Besar apa dia. Ni kita punya dinner, last dinner untuk trip ni. Kita makan dekat dengan airport.
Kak, kuning mah. Kan? Makan kat sini. Okey. That's nice. Makan. Jangan gigi flight. Bagi berflight terberat sikit kan. To make our Chinese Muslim easy, living easy. Thank you very much, Muslim brother sister. No matter your Malay or Chinese, we belong the same Islamic world. Our heart is the same. And you come to Yingnan, you go to some Muslim places. When they saw you come from Malaysia, you feel very happy. They feel very glory because you are our Muslim brother and sisters. Thank you very much. Thank you. Okay, brother sister, don't forget anything in this bus. Okay, later we go to the J16 to J19. J16 for the business seat, 17 for private seat. Wait early, no worry. We have everybody finished the checking until you go to international entrance. Okay. Dah settle check in semua. Boleh pergi. Dia cakap ada 100 kilo lebih. Biar betul. Biar betik. Kan? Okay, kita akan masuk sini custom inspection. Batu barang-barang semua, bla 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 semua. Botol kosong lah kak. Ambil botol kosong je. Okay. Habis tuang je. Tak apa. Bang, ni macam mana ni bang? Boleh tertinggal power bank ni bang. Alright. Mai. Jom. Troli boleh letak sini Kalau boleh tak apa ni. Nak timbang berat badan kat sana. Okey. Alright, jom let's go. Kita masuk alam. Okay, alhamdulillah dah settle semua. Cek berubrak. Kita masuk gate kita. 8. Hai. Aircon tak. Okay, alhamdulillah. Flight. Doakan kami sampai ke tanah air dengan selamat. Turbulence Ready for turbulence? Yeah. Yeah. Ingin pulang ke jalan. Flight. Betul lagi. Yang penting saya lapar. Apa dia bang? Apa dia bang? Saya makan lapar. Okey. Saya mau pulang. Kita layan sini. 3 jam 55 minit. Macam kenal je. Okey. Bye-bye. Bye-bye, jangan salah buka pintu Tahu? Mana tahu tiba-tiba pening nak buka pintu ambil angin luar kan. Bahaya. Okey, santai.